Assalamualaikum dan assalam sejahtera kepada penonton-penonton podcast Maaf Cakap. Inilah jadinya bila saya diberi tugasan untuk membuka gelanggang podcast Maaf Cakap. Tapi sebelum tu saya Munah, Saya Alin. Saya Falik Effendi. Saya Kerry. dan kita ada YB. YB. Hai, saya suami Alin. Bulan-bulan puasa ni menguji. Maaf Cakap. Siapa? Macam lupa dah. Sebab dia macam dia je bawa isteri dia datang. Dia je yang bawa suami dia datang. Dia kan bawa jadi suami isterinya. saya. Tak, maksudnya dua-dua. Okey. Seorang okey. bawa suami, seorang bawa isteri. Okey. Kejap lagi kita tengoklah episod ni jadi apa. Okay. Okay, before that, okay, ni macam biasalah Munah, ChatGPT berpisah tiada. Okay, kat sini kita tak pandai berlakon alim, tak buat-buat pandai, dan paling penting kita orang punya perasaan tak ditapis. Apa yang terbuku dalam kepala, apa yang berat dalam dada kita keluarkan. Jujur, raw dan kadang-kadang pedih sikit. Sebab tu kita panggil podcast Mak Cakap sembang santai, kadang deep, kadang kelakar, but always Real talk. before that, kita dah mengucapkan jutaan, trilion, zillion terima kasih yang tak terhingga kepada Simply Sandwiches yang sudi menjadi penaja lokasi. Okay, over to you. Gitu. Duta. Okay, so if you guys wanna order for buka puasa, more, or if you guys wanna contribute to our Raikan Ramadan, whereby we will send food every day to different houses, rumah-rumah anak yatim, rumah-rumah orang tua, rumah-rumah tahfiz, for them to buka puasa, you can DM us on our Instagram page, Simply Sandwiches, or you can just directly WhatsApp us at 0123982076. And just to let you guys know, if you need a place to buka puasa, work from dia punya flow dia, work from cafe, lepas tu buka puasa, lepas tu more, datanglah dekat Simply Sandwiches TTDI. Kita orang akan buka dari 3 petang sampai 12 malam. Anything, just follow us on our Instagram page and we will update you there daily. Dan juga kalau anda ingin mengetahui episod-episod ataupun mendengar semula episod-episod yang lalu, anda boleh ke www.maafcakap.com ataupun lawati kita punya laman sosial kita di podcast Maaf Cakap. Di situ ada episod-episod dulu, snippets, dan boleh juga nak tahu Instagram podcast kami. Cok jap. Ya. Kak Lin, Ya, untuk yang saya. bagi donation tu, Ya, betul. untuk unsung heroes yang macam abang-abang polis trafik yang jaga kawal tu tak bagi makanan Tahun ni kita tak bagilah Pernah yang tu. lah. Pernah. Kita orang pernah. I think this was during MCO, whereby our customers donated money to us, so we sent out sandwiches and coffee. Kita orang hantar tu, masa tu kita orang kat Kota Damansara, so we sent to keliling-keliling all the the police stations, the bomber, the clinics, we sent. What do you call them? What would they call? Apa? Jap sepatu. No. Vaccine center. Salah Vaccine sebab centers. kadang-kadang kalau kita buka puasa, kita notice yang jaga trafik abang-abang rela ke abang-abang kalau makan apa yang ada dengan dia je, mineral ataupun kurma. So macam I don't know lah, tu just suggestion. Rupanya pernah buat. Pernah buat. Okay, tapi tak apalah, teruskan berbuat baik kepada semua orang. Walaupun hanya senyuman. Wow. Okay. Sebab kita dah berubah. Munah dah tak nak cakap yang pedas-pedas. Masuk minggu kedua puasa, kita cuba untuk yang tak ada nak body shaming. Tak ada. No. Kita tengok Lepas puasa? Kita try. kita cuba menjadi baik. Kita cuba. Tidak Lepas puasa macam mana? Tidak Kalau lepas puasa, Kita tengok adakah dia terus orang panggil apa? Istiqomah. Yes. Aku betul istiqomah. Aku nak sebut istiqomah sebab Siapa yang follow podcast Maaf Cakap, korang tahulah tahun lepas episod puasa tu apa ayatnya? Husnul Khotimah. Dia nak cakap istiqomah tapi dia tercakap husnul khotimah. Kau tak rasa kita orang semua tergelak-gelak, terbahak-bahak? Tapi Husnul dah Khotimah. pandai. Ya. Dah pandai sikit lah. Dah pandai sikit dah. Alhamdulillah. Kan sepanjang-panjang borak-borak, kita tengok kalau yang korang menonton episod yang sebelum ni, kita masih lagi bersama dengan Kerry. Betul. Dan episod kali ni juga dibawakan istimewa oleh brand Tuan by Tengku Kerry ataupun Tuan Asia. Asia. Yes. Dan Tengok sikit.
Baju Falik. Yang ini bernama apa? Yang ini Yang namanya ini Loka. Loka. I love this one. Kan. And then we've got Muna. Baju apa? Megat. Megat. Tapi macam bila sampai kat Munah dia jadi Munah, dia tak jadi Megat. Mak cakap. And I'm wearing another jubah. Betul. Dia Ada tak lama lace. kot je jubah pun lah macam sedap. Jubah. Jubah. Lepas tu ni salah satu shirt. Kan Yang tak manis, nampak design ni Kita punya ini special untuk KLCC sahaja. Yes. And this is our Kita pula jarang pergi kat CC. Ya, ini our cotton linen, our own design. Maksudnya dia corak tu kita punya Okay, design sendiri. notice tak? Perasan tak? She saja pakai yang matching dengan pink tu songnya. yang first. Oh, Ya. supaya dia matching. Supaya matching-matching. Sebab dia punya arahan yang kita dengar, you kalau nak jadi guest, you kena pakai baju tuan, baju carry. So dia pun mesti dia ambil apa yang dia nampak. Normally lelaki macam tu, apa yang dia nampak dan dia rasa tu tuan dia pakai. So Alin nampak husband dia datang tadi, okay, I have to simpan baju tu untuk pakai so matching. Ke Alin yang set? You think which one? Alin yang set lah. Oh. Alin dah dapat baju ni awal. So dia tengok okay, mana yang sesuai laki aku nak pakai. Oh, tidak. No, Tidak. dia beli baju ni masa tu. Oh. Masa dia Masa pergi tu beli baju ni. ni, dia nampak baju tu, so kira macam sekali. Dia Oh, beli masa tu nampak. juga. Dia memang dia Walaupun dah plan semua awal. tekaan dia semua salah. Tak apalah, itu cerita untuk hari lain ya. Yang penting Tu lain-lain dah. yang penting thank you so much Betul. Tuan Sama-sama, Harry sama-sama. kerana mengsponsor kami sekali lagi. Sama-sama. So di mana dia orang boleh purchase baju-baju ini? Okay. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada podcast Maaf Cakap. Thank you korang sebab sudi invite saya lagi sekali minggu ni. Okay, kepada sesiapa yang belum pernah beli ataupun yang nak try beli, boleh pergi ke kita ada offline dan online. Kalau ada offline, kita ada di Isyatan KLCC level 3 ataupun di Alam Avenue section 16 Shah Alam. Okay, kalau online di TikTok @Tuan by Teguh Carey ataupun Shopee @Tuan by Teguh Carey juga. Dan last, kita punya website www.tuan.asia. Masih ada di Rio ya, betul? Tidak ada. Episod ni keluar dah tak ada. Oh, dah tak ada dah. Sudah Okay, habis. unfortunately dah tak ada. Korang Sudah siapa tidak yang ada. berjaya beli, congratulations. Itulah kan. So I would recommend also, selain daripada beli melalui TikTok ataupun online, pergi ke KLCC sebab banyak ada beberapa Design yang hanya ada dekat KLCC sahaja. Contoh jubah ni, baju kemeja ni hanya ada dekat KLCC sahaja. Dan Cantik. banyak juga Lah, cantik. design-design yang tak ada online yang ada Betul. dekat KLCC kan. Betul. So Cantik designer. betul, kain ni pun selesa. I pun ada satu. Sebab saya pula tak pergi. Ni betul. sebab saya pula tak pergi ke LCC macam Ali. Kita pula pergi PKNS. Tapi yang itu rasanya dia bawa pergi Rio. I dapatkan waktu tu kat Rio. Ya, betul kat Rio. Betul. Rio Rio pun pula kita pula berzaman tak pergi Ya, Rio juga. tak pergi kan. Apalah, macam tu lah kan. Sebab awak pun tak support event kita. Tak kali dah. Lah, dah. dia macam tu pula. Dah. Kenapa saya? Okay. Repotkan Mak Ajak. So, Bulan selain puasa ni jangan daripada, ada. Tadi kata nak berubah. selain daripada kita ada Carrie, so hari ini satu lagi guest kita adalah YB Aziz. Mona tadi nak kan dah panggil. introduce. Ya, sabarlah. Mona nak panggil YB Azim. Dia kata sebab hari ni berpakaian you very the YB. You ada vibe YB. Wow, ya ke? Nak I beri think- sepatah dua kata ucapan? Oh, okay. I think bila you pakai kemeja tuan, maybe automatic jadi YB kot. Dandan. Tak bayar. Yang ni tak bayar tau. Hello, saya ada 3 kemeja tuan. Dia tak nampak Awak tak YB. jadi YB. Bukan, Dia dapat macam MB. V terbelah tu. Oh. Pergilah meeting. Kita pula watak-watak kena pakai sebab dia tulis pakai kemeja dengan slow. Itu casual dik. Tak, kita pula macam budak-budak Meskom, budak media kan itu dah cukup corporate lah waktu tu. Aku pun pakai, lepas tu macam sampai kat security, dah buka air dulu sampai nak security check tu dia macam security tu macam ni angkat. Boleh butang tak? Cakap, no bang, tak boleh. This design meant to be This fashion. memang macam ni ada tebal-tebal lah. Lepas tu, tapi saya pakai blazer. Dia daging kepala. Dia gigih juga dia ambilkan pink paper clip dekat dalam belakang table dia. Aku tak post benda tu sebab aib. Sebab waktu tu masuk Offended. Paper clip tau. paper clip dia cakap, abang dulu dia letak tau. No. Kita pula dah resep daripada abang aku tukar pakcik. No pakcik, belakang. Dia nak letak kat depan, paper clip tu nampak. Cakap no, letak kat belakang. Cakap lepas ni jangan tau pakai macam ni, kena boleh full button sampai ke atas. Lepas tu minggu depan ada meeting lagi kat situ, aku tak nak pergi dah.
Sebab baju kita pula memang jenis collar yang terdedah. Okay, defense mode. Tak semua baju kemeja tuan jenis terbuka. Itu yang casual. Pergi meeting yang formal tapi pakai baju casual, memang tengoklah yang I don't want like the latest I beli yang ada dia punya texture. Ya, still waffle. maksudnya dia still Yang tu okey. itu casual. Yang tu okey. Itu tak besar- itu tak pergi besar sangat. Itu pergi Petronas tak ada masalah. Oh pula. Tak tahulah. Tapi yang satu tu bukan Petronas, tu PMX punya Abang Gad tu tak tahu passion. Abang Gad tu. Dia pula button sampai atas. Macam tu. Yang minta penting maaf, dia pakai paper clip. Tapi soalan Cok, is this consider batik Malaysia? Ke Actually bukan batik pun, sebab that one is printed, so it's not batik. Tapi kalau pakai on during batik di Malaysia? Boleh pakai because boleh of je. yang buatnya orang Malaysia ni. Masih lagi orang Malaysia. Cuma yang ini printed, so kita tak suggest lah. Kalau korang nak, kita dekat KLCC tu banyak batik yang batik printed, batik chop yang Malaysian. Betul. So banyak je. So yang ini ada juga yang lengan panjang. betul, kan? ada yang lengan panjang. Betul. So kalau nak yang betul-betul Malaysian, ada dekat KLCC Isetan. Tapi Ingat- bukan corak batik-batik acik-acik cikgu yang Bukan. Yang itu ada biru, lepas tu dia bunga Only naik. because of kita punya batik Malaysia, kita tak boleh lari daripada benda tu. Oh, you So yang itu akan ada, alamak. tetap ada, tapi kita Modern dekat sikit. tuan kita ada yang lebih moden jugalah. Kita pula Macam muda macam mana? Tapi what's the difference Chop What? dengan print? Okay, banyak different. Yang pertama adalah chop tu sendirilah. Batik tu sebenarnya, kalau dekat Malaysia kita ada dua teknik, satu lukis, satu Mencanting. lagi chop. Okay, that is OG punya batik. Macam mana nak cakap, kalau orang nak cakap ni batik Malaysia ke, this is the real batik Malaysia. Okay. Tapi kalau yang printed ni, because of you mungkin boleh ambil corak batik tapi you pergi print, so benda tu tak jadi, macam mana nak cakap, Tak otentik. tak authentic. Betul. Tapi dia tetap tapi dia tetap coraknya batik, batik Malaysia. batik Malaysia, tapi dia bukan authentic. Yang authentic adalah yang lukis dengan yang chop. Jangan ditanya macam mana nak bezakan batik Malaysia dengan batik Indonesia. Itu sudah. cerita lain. Itu Lain episod lagi Itu satu. episod lain. Dan Kau cek GPT je lah dik. Kau yang tanya tu. Ke depan sikit. Oh, ke depan lagi. So I think essentially batik Malaysia lebih bertemakan flora. Batik Indonesia tu lebih ada fauna, ada binatang-binatang. Betul. Dan tapi to be honest, batik Indonesia, I fell in love with batik Indonesia sebelum I fell in love with batik Malaysia. Kenapa saya cakap macam tu? Because of batik Malaysia ni, kita susah nak buat perubahan sikit sebab orang Malaysia, dia orang dah terbiasa dengan batik Malaysia harus kain satin yang Sutera, lembut, yang sutera, lembut. which is kalau orang budak-budak muda masa tu pakai akan nampak macam umur 60-an. Oh, yeah, Sorry, that's bukanlah. Maksudnya akan nampak lebih berusia daripada usia sebenar. Tapi kalau batik Indonesia, kalau korang perasan ataupun kalau ada yang dah pernah pergi ke Indonesia, korang boleh tengok batik diorang ni pelbagai. Diorang boleh, maksudnya diorang open untuk membuat batik tu daripada Fabric yang berbeza. Betul, fabric yang berbeza, corak yang berbeza. Kalau Malaysia, kita masih start lagi dekat tempat yang sama. Ada sekarang, alhamdulillah dah ada pembaharuan, tapi tak banyak lah. Yeah, actually when I think I was younger lah, I avoided wearing batik sebab cutting dia. Cutting dia very boxy, makes you automatically older. Nampak tua kan? Nampak tua, ya. Betul. One of the reason kenapa kita at Tuan kita start jual batik dulu, kita buat something yang memang masa tu tak ada orang buat lagi. Betul tak Balik? Betul. Batik dia bukan batik lain lah. Batik dia batik macam lain kan? geometri style batik. Betul. Kita ambil kan? batik daripada masa tu Sarawak, tapi kita matching dengan kain yang plain. Betul. Macam tu. Dia tak full batik. Betul. So it gives more flexibility lah kat situ. Betul. Nampak lagi muda lah. Betul. Tu kalau nak tahu dengan lebih lanjut, tu baju-baju kemeja, kalau mungkin raya keempat, raya kelima nak pakai Betul, kemeja, open house ke apa ke boleh pergi ke KLCC ataupun apa nama, Alam Avenue, Shah Alam, Avenue, Section 16. untuk dapatkan baju batik di Tuan Batik Betul. Bila tanya pengasas founder, pemilihan corak pada baju-baju ni, adakah abang sendiri ataupun ada fashion designer di sebalik? Okay. Dia dapat ilham, wali datang. Ataupun Wali Songo datang ataupun bagi. macam pergi kedai macam okey ni cantik kat mata aku. Dah. Sebab sebab at the end of the day cantik di mata owner belum tentu cantik di mata Orang pembeli. lain. Macam tu. Okay.
Dia okay, soalan ni bagus sebab soalan ni Soalan dia bagus. Soalan dia minggu bagus lepas tau. minggu Wow, lepas wow, kita wow. tak cakap tau pasal benda ni sebab minggu lepas saya ada cakap yang pasal saya jadi designer ni pun terjun bidang terjun. So dia sama je menjawab kepada soalan tu adalah untuk design dan juga material tu semua tu saya akan tengok itu semua ada saya sendirilah. Macam mana cara pemilihan dia adalah saya akan tengok that particular contoh corak whatever semua. Kalau saya nampak benda tu dekat kedai, adakah saya akan beli ataupun adakah saya akan pakai benda tu. Kalau saya beli, kalau saya tengok benda tu kat kedai, kalau saya rasa saya boleh beli, saya akan belilah benda tu. Dia meletakkan diri sebagai seorang pelanggan Pembeli, lah. yes, betul. Oh, Daripada bagus. dulu sampai sekarang memang itulah caranya sebab kita tak study fashion pak. Okay, so kalau saya ada bisnes baju, dah tahu dah, baju aku memang pink je dik. Mak cakap sebab Pink by Munah. memang akan beli pink. Sama by Munah. Tapi dia kena sedar diri jugalah dalam nak buat bisnes tu, kena tahu daripada kehendak kita, kehendak orang sama tak macam kita. Kalau macam tu janganlah berniaga kalau ikut kehendak Sebab diri jadi saya tahu ada target audience lelaki yang suka pink. Oh, okay. Faham? You know, it might just agak work, lain, you know. Betul. It might just work. Kan? Betul? Kan? Boleh je, boleh try. Benda Betul. tak try, tak Betul? tahu. Belum coba, belum tahu deh. Benar. Okey baik. Nanti kita so kalau ada tuan saya punya Puan. bukan no. Okay. Pon tu. Hai, kau kata puasa. Okey. Nak menjaga. Sesuai lah dengan topik yang kita nak sembang ni. Janji-janji yang ditinggalkan di Seram bulan puasa. episod minggu ni takut kena kecam. Dia takut kena kecam. Takut. Kita orang menunggu yang ini membuka air. Oh, seram. Minggu lepas lebih jinak. Lebih jinak. Lebih jinak. Minggu ni lebih wild sikit. professional. So suaranya pun professional juga. Sebab episod Panas Enjin. Faham. Bila masuk episod yang kedua tu dia dah Faham. Dia masa macam tu. Okay, go. Okay, go. Cik go. So again, apakah topik kita again? Kita dah masuk minggu kedua. Yep. Puasa kan. Puasa. Dah nak masuk minggu ketiga dah apa kan. So far rasa kita dengar antara ungkapan-ungkapan yang paling sering dikatakan, jom kita buka puasa sama-sama kali ni. Hujung-hujung sampai puasa. Tahun kemudian. So setakat ni korang dah buka puasa dengan kawan-kawan ke? Gary? Macam benda tu dah lama sangat dah tak buat. Macam teringin macam jom buka puasa kali. Tapi tahu masa bulan puasa ni pada busy, so memang takkan sempat lah. Belum lagi. Alhamdulillah dah, sebab jadual saya dah di lock seawal yang mungkin sebelum puasa. Sebab kita tak nak miss kawan-kawan. Sebab at the end of the day puasa tu macam setahun sekali. So kenalah buka puasa dengan kawan. Walaupun ujung-ujung ada kawan yang akan dapat buka puasa tu banyak kali. Tak perlu mention lah kawan mana. Sebab yang itu cakap, kau kat mana? Jom buka puasa. Kita pula macam, aku kat office lagi, jomlah buka puasa. Itu je lah. Kat mana? Simple sandwiches. Office dulu boleh lah sebelah shopping mall. Office sekarang jauh sangat. Kan dia tak datang simple sandwiches juga. Wow. Lepas tu Roger kawan yang lain. Lepas tu ada yang FOMO, reception nama Nazatul. Semua orang datang. Nama Nazatul dia akan Itu yang datang. jadi 2-3 kali tu yang datang buka puasa dengan orang yang sama tu. I think I was like that maybe 10 years ago. Okay. Like every week Sebelum akan jumpa kahwin this lah. group. No. Maybe 10 during years tak kahwin kahwin. juga. Before and after lah. Okay. Tapi that actually make an effort nak jumpa this group for buka puasa, jumpa that group for buka puasa. Nowadays, I think banyak dalam kereta lah. Actually traffic jam balik. Betul. And then you don't makan proper pun when you beramai-ramai dengan orang. And I don't like it when you buka puasa and your food is cold. You pergi restaurant, you order their set buka puasa and all that. They will pre-cook just to make sure everyone gets their food on time kan. So dah sejuk. So I pun macam tak best. Even with my family dulu, we like to like buka light first, then go out after if we go for dinner lah. Faham. Menarik. Kenapa pandang aku? Tak ada. Setakat ini belum adalah buka puasa dengan kawan-kawan pejabat lah. Because stay late kan. Macam tu je lah rakan-rakan tu masih lah. Jom lah kita buka puasa sama-sama. Tak mengharap sangat lah. Ajak ayam lah, ajak ayam.
kadang-kadang bukan ajak ayam. Kadang-kadang memang intention tu ada. Tapi masa tak sesungguhnya mengizinkan. Tuhan itu lebih sebaik-baik perancang. Kita merancang, Tuhan menentukan di dalam. Oh, gitu. Masuk lagu. Tak. Marhaban. Bukan. She sampai raya pun dia akan lagu tu juga. So itu adalah antara janji-janji yang tidak terlunas di bulan Ramadan. Apa lagi antara contoh-contoh yang korang boleh bagi Alin? Jom pergi bazar. Jom pergi bazar. I don't know, maybe this applies to me only, I guess. Yeah. Let's jom pergi bazar. I only have that one day, right? No raya already. Bazar also never go. The end. Sebab So bazar-bazar. makan kau tak Masak. Yeah, Grab. she husband cook. Oh, she husband cook. She got husband. She got husband. Husband pula chef. Why not? Meci-meci. Tapi tadi Muna pun match sikit dengan Azim. Dia biru juga tu. Biru ke tu? Ni biru, but this navy blue. Nasib lah Alin. Mengikut designer, different colour. No lah, mengikut designer, next time tak perlu bawa laki bini masuk ni. Patut tadi waktu dia tanya dia dah duduk mana, kita kena pisahkan. Sebab seorang pun tak jawab soalan tu. Betul lah tu. Tapi tak apa, lelaki bini duduk sebelah-sebelah, tak apa, tak mengundang apa-apa. Betul. Lepas itu, so korang pula macam Okay, mana? sebab pasal bazar Ramadan, I think janji yang sentiasa gugur di bulan Ramadan adalah Diet. aku nak spend X amount je kat bazar Ramadan. Betul lah. Yang tu betul. Oi. That's true. Tapi macam for me, because we jarang go to the bazaar, so I don't put macam last time we would put a cap, okay, RM50 je, okay. Untuk 2 orang. Memang tak dapat Kan? lah. Memang akan. Dia hujung-hujung RM50 Seorang. Cerita dia jap, Betul. Ini buka aib. Cerita dia, sayang, kita pergi RM50 only, you know, our budget. Okay. Kita ni mencubalah sedaya upaya. Okay, kita pilih. Kita pilih ni, Cannot. okay, kita satu round dulu, kita tengok apa kita nak. Tidak. Dia sebelum habis satu round tu RM50 tu dah habis. Akunya tak pilih apa-apa lagi. The end. Member dah dapat barang dia, mestilah dah macam nak balik kan? Dia nak balik, kita tak tapi- dapat. Kau tak rasa aku nak mengamuk kat Tapi situ? Puasa. Cok, soalan, pergi bazar yang sama, I mean bazar every year akan pergi bazar tu ke bazar lain-lain? Daripada umur ini satu bazar je Okay, lah yang so korang macam begitu. kita orang punya practice, family practice, kita orang ada a few bazar yang kita orang akan pergi. Contoh macam KJ, Shah Alam, Correct. Kerjaya, Those are the wajib ones. Rumah yang memang tu. Dan kita orang tahu siapa kedai-kedai yang akan ada dekat bazar tu. So kalau datang, macam contoh my sister nasi lemak, kita orang tahu dah nasi lemak abang tu. My mum laksam yang pakcik tu. Correct. So dah tahu dah dia punya For me, budget. that would be Bazar KJ, because I grew up there. Oh. So for belasan puluhan tahun, it's always there. But since I got married, so since kita orang dah kat Subang, jarang pula pergi. Oh. So nak kira, itulah ya, nak kira setahun sekali pergi tu pun kira bernasib baik lah kalau setahun sekali pergi. So you only I got wouldn't one know, tukang I wouldn't know satu kedai what bazar is je. there. So hence okay sayang, kita punya budget RM50. Okay. Tapi the menu from your chef lah chef. Sama ke berubah? Dia ikut tekak lah yang tu. So Tekak dia bukan your tekak. Dia macam dia orang guess. Jadi kat sebelah tu kan. Jap tak fikir. Tekak you ke tekak I? Tekak kita sama je. tak. So dia kita ada Dah satu benci tekak. pula. So macam apa I makan dia makan, apa dia makan I Okay, lepas tu lagi. Oh, aku je kan yang kena bagi janji-janji yang digugurkan ni. Maksudnya akulah yang banyak menggugurkan janji. Puasa. Okey. Asal lagi je kesana. Okay, ni janji tinggal janji lah Janji. Untuk tahun 2025 saya cuba untuk menjadi seorang yang lebih baik ke arah 2005? 2016? 2025 punya janji. Oh, Ini janji. Okey. Ini janji 2025 di mana kami buat perjanjian 6 orang je, kawan-kawan office. Selalu orang buat typical pergi bazar berbeza setiap hari selama 30 contoh. Tapi kami macam okay, untuk tahun ni why not kita pergi tarawih di 30 masjid yang berbeza. Alhamdulillah. Mendapat Ambitious. sambutan persetujuan bersama Okay, jom let's go. Kita list masjid ni, masjid yang berdekatan dengan office, dekat dengan rumah, buka puasa kat mana contohnya. Dan perkara itu hanya bertahan untuk 7 hari yang pertama bagi
seorang yang pertama. Lepas tu ada orang lain 8 hari. Makin lama seorang-seorang tersingkir. Jadi orang yang terakhir tu ada this one girl, dia berjaya pergi 11 masjid. Sebab dia kata lama-lama aku tinggal seorang je. Aku dah tak ada kawan dah pergi masjid. So dia salahkan seorang-seorang. Macam saya antara orang yang pertama tersingkir. Aku dah agak. Sebabnya Aku dah agak. saya terlibat dengan program lewat malam Sembang Sahur. So bila terlibat Tanggungjawab. terlibat dengan Sembang Sahur, kadang-kadang terawih dekat office. So dah kalau dua kali terawih kat office, dikira dua masjid yang surau, masjid yang sama lah. Ataupun masjid dengan tempat live tu. So macam korang aku gagal. So kita declare lah gagal. So minggu esoknya tu akan ada sampailah hari ke-11. This one girl dah lah korang last TTDI. Dia pergi last TTDI. Dia seorang je pergi, tak ada siapa yang ikut. Waktu tu dia seorang. Dan the reason dia kata waktu tu aircon tak ada kat TTDI. Macam tempat kawasan tu tak ada aircon, panas. So dia macam aku dah tak nak apa, aku pergi hari ni tak ada aircon, panas. So besok dekat rumah. So dia nanti ada janji, tinggal janji. Tapi kita orang cuba buat tahun ni. Too bad ada yang dah bawa haluan masing-masing ke company yang berbeza-beza. So benda tu susah berlaku macam tu. Okey, kejap mencelah. Kejap mencelah je sekejap je. Korang tak ada kat sini tau. Korang tak ada kat sini, korang tak tahu betapa annoyingnya kat situ tengah pegang tangan. Dah kenapa? Tak profesional lah, maaf cakap. Tapi kurang profesional. Patut kita kena letak janji dekat diorang. Ya tu. Ya tu, geram je. As a Korang guest, tak nampak kat bawah-bawah tu lah. not husband and wife. So tak janji, tinggal janji. Patutnya Mona duduk tengah. Now. Terus now. Habis kau tak ingat di belakang tak ada pegang. Nanti aku macam kat belakang aku macam tu. Dengan Dia budak. Dia seorang je lah, ada bini lelaki. Guys, banyak betul pahala kita bulan puasa ni. Ya, ya Allah, kita tengah puasa. Astagfirullahalazim. Banyak betul. Dah buka tak apa. Kepada yang sedang mendengar di bulan-bulan puasa yang belum membuka lagi, sebab orang dengar podcast ni anytime kan. Betul. Yang dengar sebelum membuka puasa, minta maaf lah Kita kalau waktu maaf mendengar. banyak, Waktu mendengar ni kita macam memberi hiburan. Oh bukan Nah. Oh sorry. Niat tidak menghalalkan cara. Niat tidak menghalalkan cara. Okay, so Muna, pasal tu ada apa lagi janji-janji yang ditinggalkan? saya ada lagi satu. Silakan. Saya berjanji saya dah tak contact orang ni. Saya rasa bersalah. Janji contact tu Tak contact dah tak orang contact ni. orang ni. Orangnya tukar hari tu jumpa dekat Shah Alam. Oh bukan. Yang mana? Yang tu lah. tak ada. Yang seorang lagi tu. Tak ada. Oh bukan. Hari tu jumpa dekat pasar malam. Dia ada cerita dia ada kat butik abang tapi saya tak naik sebab dia ada kat atas. Yang Yang tu lah. Oh, yang tu Yang suruh pusing yang kamera. jumpa kat Shah Alam Suruh baru. pusing kamera tu ke? Baru 2 hari 3 hari Azim lepas. tahu dia sudah pusing kamera. Jumpa kat pasar malam. Jumpa dia? Oh okey lah, tak kisahlah. Dia So jalan, janji cari. dia nak makan popiah carbonara. Saya ingat popiah carbonara, ayam bakar dengan apa lagi satu tu, nasi ayam kot. Dekat TTDI punya bazar. Cik. Popiah carbonara tu depan Guardian, memang sedap gila. Sedap nak mampus. So bila pergi cakap dengan dia, I pergi ni, you nak apa-apa tak? Ada hari tutup, ada hari tak buka, ada hari habis. Macam tu, tutup atau buka sama lah, bodoh. So ada hari tu, sehinggalah membawa haluan masing-masing. Aku rasa macam berdosa sebab tak tunaikan janji tu. Alah. So kadang-kadang macam, Abi you nak makan apa? Macam roti john. Belikanlah apa yang ada depan mata, nasi lemak, ayam berempah. Tapi buka puasa sama-sama ni, konon sweet. So janji tinggal janji. So adakah saya berdosa part tu? Kita boleh panggil ustaz kot untuk topik ni. Wow. Tak, dia sepatutnya berdosa kalau buat macam tu dekat family ataupun parents. Tak ada. Kalau macam my mum nak, contoh ibu teringin nak makan murtabak basah Shah Alam di Suan Pakcik. Aku macam okey lah, jom lah adik. Tak apalah, tak Sorry, berdosa lah. tak berdosa lah. Tapi Apa sebab tu tu? kan macam dah berjanji kan, kita apa-apa berjanji dengan siapa kita kena tunaikan. I mean, Daripada kalau dulu lagi awal puasa dia berjanji nak behave. Tak pun. Tak ada. Oh tak eh? Itu pun janji tinggal janji. Itu pun janji. Tapi tinggal janji juga tu. alhamdulillah puasa pakai seorang ranjang. Nampak? Tu je. Itu Okay je lah, lah. permulaan yang baik. Permulaan yang baik. Tapi I think Okay. you okay kan your story. Macam you dah ada niat tu. Tapi kalau selalu sangat ada halangan, maybe there's like a message or ada Mungkin hikmah. ditakdirkan. Macam saya cakap tadi, Tuhan tu maha perancang. Dia dah merancang. Jangan. Aku nak sebut tapi aku takut kena ban. Mungkin sebab memang berdosa janji tu. Oh.
Maaf cakap. Maaf cakap. Okay, maka dengan itu dah tak adalah kot janji dengan janji dah. Saya berjanji dengan diri saya untuk berubah je. So at the end of the day, bersalah dekat diri sendirilah kot. Boleh tak macam tu? Boleh, Boleh. So saya akan berjanji dengan diri saya. Lagi? Okay. Itu je lah. Okay. Tengah berjanji tadi dah angkat tangan. Kerry ada apa-apa janji-janji Tak ada yang kot. Maybe because of pada orang-orang yang rapat yang kenal, diorang dah tahu dah bulan puasa bukan bulan yang Untuk berjanji. Kerry untuk berjanji. Sebab Kerry memang takkan boleh, sebab Kerry takkan tahu dia berada di mana pada bulan puasa. Itu betul. Pada waktu itu. So normally memang dalam kereta akan ada kurma ataupun air sebab memang tak boleh cakap, tak ada nak janji pun. Betul. Jadi bulan puasa Kerry tak berjanji, dia berzanji je. Berzanji. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu lagi satu, I think kalau janji tinggal janji, bulan puasa ni aku nak hilang 10 kilo. Oh. Wait, dia tak applies to me. Adik, boleh, betul. Bulan puasa memang turun. 2 hari raya. Naik Ambil balik kau. 20 kilo. Ambil kau. Betul, bulan puasa betul turun. Memang, Tapi raya memanglah boleh kalau kau buka puasa kat dalam kereta, minum air, makan korma je. Betul. Memang turun lah cerita dia. Sahur pula cereal. Apa tu? Sahur pula cereal je. Oh tak. Tak ada sahur-sahur cereal ni. Tapi Sahur in pun my nasi lemak. family we do that. Malam Lah tu kau dah. bukan malam first Ramadan tu, lepas first tarawih, everybody timbang. I rephrase, everybody except me. Tak. Since the first year I got married, I never participated in this. Sebab Memang tu Alin tradition tahu ke? kalau Alin masuk, Alin menang. I betul. tak boleh lah nak menang sentiasa kan. I Betul. kena Tradition cakap dia kat ke? orang lain. Yes. Tu kurangkan berat ke tambah? At the end of the day competition timbang tu apa? To see No, sebab ada orang dia to see what you achieve at the end of Ramadan. Whether you gain weight or lose weight, that is at the Apa end of you target Ramadan lah. punya story lah. Tapi awal dia memang tradition. Every first Ramadan malam lepas tarawih tu memang semua orang akan weigh in. Somebody will take note. Lepas tu hujung last day tu Malam raya tu Seram, memang ya? akan timbang. Family dia. Just because aku kata Alin Hadiah, akan menang, terus dia macam lose weight ke gain weight? Kan? Hadiah apa? Dua-dua pun boleh menang lah kan. Tak adalah Dia hadiah. ikut tahun. Oh. Dia ikut tahun. Ada tahun kita menang lose weight, ada tahun kita menang gain weight. Tapi Gitu. ada tak adalah sesuatu. Ada hadiah ke? Tak ada kan? Tak ada pun. It's just like I said, it's just for fun. For fun. Tapi So, Azim pernah menang? menurunkan lah. Tak pernah menang. Selalu tak ada change. Tak ada Oh, change. sama je ke? Okay lah. No change. Oh, okay. Selamat jawapan dia. No change. Kan, tu antaranya lah kan. Nak diet, nak hilang berat badan. I don't swap, ya tak ada. Tak, sama je maintain. Dia macam tu lah. Habis raya, habis Terus, puasa habis makan. puasa, terus. terus. Azim. Okay, I think the other part yang I think this one I think we all ada pasang niat itu, tapi sama ada kita lakukan atau tidak, yang sampai ke hujung Ramadan itu of course lah tarawih nak penuh, betul, and then nak baca Quran, Betul. nak puas Ali kalah lah bab tu. Yang ini pun yang ini pun kan. Sasa kalah. Lepas tu apa lagi? Ni lah kononnya menahan mulut daripada Maaf mengata cakap. kata apa-apa, maaf cakap. Contoh. Lepas buka puasa tu keluarlah segala-galanya. Nak khatam Quran. Nak khatam Betul. Quran. Tapi office lama Office lama. Office lama. Betul lah, office dah lama kan. Kita orang bulan puasa, sebab kita orang tahu ada orang yang akan curse during puasa. So kita ada Oh, Mencarut. Mencarut. Okay, so kita ada tabung satu kataan RM1. Oh. Dik, mak cakap ada satu tahun tu. Asyik mak cakap mulut dekat dengan mic. Mak cakap hampir 1,000 kot. Wow. Kita orang tak tahu siapa yang monitor. That must have been a really tough betul. year. So hujung-hujung duit tu kita macam apa kita nak buat? Kita buatlah raya punya makan-makan. Bola. Tapi untuk island kita orang je. Tapi kita orang tak tahu siapa yang Ni kejap. Tapi jujur juga orang tu. Tapi Ya, duit, tu. duit Isi dia orang tu jujur atau orang depan orang sebelah terdengar. Jap. Duit tu duit makian tau. Lepas Tapi tu buat duit makan. makian dia buat makan. Aku nak tanya di sini. Mungkin betul kita kena panggil ustaz untuk bercakap mengenai ini. Tapi makan
makan pun yang maki sesama, masuk balik sama je. So dia makan dia makan kata-kata makian dia. Tu pun nak cakap. So technically dia makan makian lah. Pun boleh lah. Tak berani nak ulas lebih-lebih. Takut jadi kan. Nasib baik lah kita tak ada. Betul. Okay. So I think that one I can maybe fairly say maybe for myself or for everyone that we try our best lah kan. Betul. Setiap tahun tu kita cuba improve lah. Yang ini lagi istiqamah. Istiqamah pun ada. Lailatul Qadar pun ada. Apa lagi? Qadar dan qadar. Lagi apa? Apa lagi contoh-contoh janji yang tak tercapai di bulan Ramadan? Apa? Come on. Kan tak ada letakkan. Some people treat it like New Year's resolution kan, janji-janji Ramadan ni kan. Betul. Sebab some people feel that it's a clean slate kan masuk bulan Ramadan. Betul. Kan di hujung tu Aidilfitri tu kita kembali ke fitrah kita. Yang lebih suci. Which is Kalau fitrah kita sepatutnya lah. Kalau fitrahnya setan tak tahulah cerita dia macam mana. Tadi I bingung. Lagi tu nak tapi itu I think related to shopping di bazar Ramadan lah. Nak jimat duit di bulan Ramadan. I remember we spoke about this a few years ago about wanting to save during Ramadan. I think you mentioned, you pernah cerita yang awal-awal tu memang beli untuk masak. Ya. Lepas tu itulah tu satu lagi janji nak masak di bulan Ramadan. Janji nak masak di bulan Ramadan, nak makan di rumah sahaja. Tak nak keluar beli spend money dekat bazar. How long did that last? Seminggu je. Lepas tu balik rumah huru-hara nak masak. Tak ada jadi apa. Kelam kelibut. Ujung-ujung ke bazar. saja. Grab ke bazar Ramadan ke. Kan? Itulah nak masak lagi satu. There was one macam fond memory masa bulan Ramadan, Times New Roman. time COVID. Okay. Times wrong. Font. Because time COVID tu, we had everybody in the house. My brother, my sister, us, my parents. So what we decided to do nenek as well, and then what we decided to do masa bulan puasa tu, every day buka puasa is everyone takes one slot each. Okay. So akan ada rotation lah dekat situ. So yang siapa nak semangat masak, dia orang akan masak. Siapa yang nak order something yang ikut taste dia orang, then dia buat order lah. So macam it ringankan beban sikit lah. Ringankan what? Beban. Beban. Guys, Singaporean guys. Sorry. Beban dia bagi. Meringankan beban. That you don't have to keep thinking of nak buka apa. It only works if you got 10,000 people living in your house. Wait. Kalau sekadar 2 orang. You should ask him a follow-up question. How long did that last? Okay. How long did that last? The whole month? It didn't last whole month. Sayang, he didn't even go through the whole family. It probably stopped the idea is nice. The idea is there. Did it Tapi stop at you? Probably did. No. So You're working. I tak ada. So I wasn't in the list. So basically so everyone got one day lah. So it started off with, of course, my in-laws, the parents first, and then Azim, and then the sister, whoever lah yang buka puasa kat rumah. So I remember we had like a form ke something you fill up. So System. So ikut kan, kalau itu hari you get to choose apa you nak makan. So everyone just eats together lah. But janji the food is yang semua orang boleh makan. Contoh macam tak ada allergy or whatever. Okay. So started off my father-in-law bought, I think it was chicken rice. Simple. Semua orang suka chicken rice. Then my mother-in-law's turn, she cook something simple like maybe nasi, rice, chicken. Nasi dengan rice sama. Nasi, rice, chicken, fish, ayam, daging, veggie macam tu, something simple. Then next one. Laki bini bahasa off. Lepas tu Azim pula, so macam cook something simple. Then next person. Lepas tu sekejap lagi hari ke seterusnya dah macam I'm not gonna be around for buka puasa today. So ujung-ujung siapa kat rumah je tinggal kan. So macam mana? Lah belilah sendiri. Today je beli sendiri. Esok pula. So today whose turn?
but I'm not going to be around today. Somebody's not around lah at the end of the day. So he didn't go through a whole family lah, basically. Tapi niat tu ada lah. Niat tu ada lah. Faham. Kononnya nak kita save lah, don't spend too much. The whole point was not to spend too much on Grab. Okay, basically for us was Grab. Ya betul. Sebab nanti sekejap lagi dia ni nak ini, dia ni nak itu, dia ni nak itu. Lepas tu dalam kepala fikir, oh I have to buy for the whole family because you know we're living together kan. So you end up having like a whole spread, full table Sama penuh. macam pergi bazar Ramadan lah. Ya, sama je. But on our dining table. It was bazaar on our dining table. So hujung-hujung it didn't go through the whole. Mungkin tak sampai seminggu pun tahan tu. Tapi tak apalah, niat tu ada kan. But it was quite saving actually. Masa bulan Ramadan, I think kalau nak tengok carta perbelanjaan Grab, normally bulan puasa is the lowest lah. Sebab sekali je beli pun. Kalau Kalau beli. beli. Betul. Tapi sebenarnya during COVID tu memang Mencana-cana bukan menjimatkan banyak benda. Sebab macam I pernah cerita kot yang ni, macam my dad memang masak. So kita orang as anak, kita orang boleh request apa yang kita orang tak boleh beli kat bazar. So macam hari tu nak ke kasui my dad buat. Sebab my dad memang Buat? tak. Wow. Sebab my mum je yang keluar kerja. Kita orang semua tak boleh keluar sebab my dad pun bukan part of Essential. So kita orang cakap, ayah hari ni nak kuih kasui, ayah besok nak kuih lapis, mutabak, roti canai, semua dia akan buat from scratch. So kita orang yang anak-anak ni macam okay lah, bonding session lah. I pernah cerita ni, so macam 2 tahun 3 tahun kot yang macam my mum balik dia macam, ibu teringin nak makan laksam. Tapi laksam tu beli siap, just kuah je my dad buat. Boleh mak carry buat langsung sedap. Betul. Betul lagi. Lah, tiba-tiba teringin nak makan butter chicken. Oh, sudah dah bertahun dah tak ada. Sebab Kak Alin macam request mi kari sana, saya request lah butter chicken. I remember that butter chicken. Butter chicken dia sedap. Ya Allah. That was how long ago? Sedap, pedas dia just nice. COVID lah. Kan? Because of tak boleh meniaga baju, tanggung lagi pasal baju. Kalau meniaga baju, so nak tak nak kita jual makanan lah that time. Kita buat did you know butter that? chicken. Sedap. Chorizo butter chicken. No, I didn't know. Sedap. Oh. Biasalah orang kata orang daripada negeri itu memang pandai berniaga. Inilah dia contoh. Negeri And itu then negeri mana Masa tu yang pun itulah. because of macam korang dengar cerita korang time COVID. Jadi kita ingat pasal COVID tak apa Masa korang COVID meriahnya sebab rumah korang ramai orang. Macam I with my wife je, kita orang berdua je. So macam everyday pun ayah masak. Dia adalah masak sekali dua, tapi mostlynya ayah masak. So, sebab kita orang berdua je. So macam Yelah apa tak apa je nak buat pun. Betul lah tu. Macam tu je lah. I sort of relate lah, cause Duduk Alin berdua ke? masak everyday tapi untuk orang. Oh, okay. Okay. Dia tak tahu how to pick up from there. Ya tu. I Tak, don't sebab see dia the one point, day je yang but tiba. okay. Sebab pasal makan, I think another janji yang ditinggalkan adalah bersahur. I don't know about you guys lah. Macam okay, aku nak kena bersahur everyday. Ya. Bersahur. Hujung-hujung lepas minggu kedua tu macam malah lah. main kosong Betul. je lah. Minum air kosong sebelum tidur. Hari-hari alarm tu memang ada pas tengah. Dia macam for me alarm tu start dari pukul 4. 4 lepas suku pas tengah. Pas tengah tu dia awal-awal tu, sayang bangun sahur. Okay, dia bangun. Okay, you nak masak apa hari ni? Okay, jadi dia masak lah apa-apa sahur kan. Okay, dan datang minggu kedua tu bukan 4:30 dah. Sayang dah 5:30 dah, 5 minit je lagi. Jadi minggu ketiga, sayang dah pukul 6, tak sempat nak minum. Minum pun tak sempat. Okay, that one maybe further back lah. But the past 3 years or so, I start kerja shift. So I by pukul 4:30 dah bangun. Okay. And normally sahur kat office. Adin je lah yang mungkin Alin tak je lah, sahur. Alin je lah tak sahur kot. Excuse you, siapa yang kejut dia bangun? Alah, betul lah juga. Betul lah tu. Kan, sahur tu adalah satu cabaran juga. Macam, okay, kena tengok Sadie dia buat sahur je kan. Si Cina ni lagi rajin Ya. sahur daripada kita. Dia lagi fresh dari kita Macam dalam tau. hati macam ya Allah dia boleh bangun. Macam come on. Kan? Macam mana kita Kita ni sometimes malu juga lah dengan Ya, Sadie tu. betul. So ayat sambungan dia, siapa yang kejut dia? Ada orang kejut, aku minum air, tidur je balik. Jadi kod 6 set balik alarm 4:30 tu dah kejut. Okay, lepas tu kita minum air je. Lepas tu set lagi jam balik kod 6:30.
Subuh gajah. Yelah tu, semua gajah. Sama-sama kita sembang ni mungkin Muna boleh stand by Would You Rather lah. Lepas kita ni kita boleh masuk Would You Rather. Dah, tapi tak menarik juga. Bulan puasa ni tak boleh bagi yang hardcore kot agaknya. Hardcore. Kita prom dia jadi hardcore tapi dia jadi tak berapa hardcore. Okay. Contoh. Would you rather janji nak baca Quran satu hari satu juzuk, tapi setiap kali nak baca tak buka pun, atau janji nak solat sunat tarawih penuh tapi selalu skip bila separuh jalan sebab malas. Next. Tak tahu macam Jadi macam tak best pun. Tak buat homework ni. Tak, dia Kena check sebenarnya biodata bukannya dulu. tak best. Dia sebenarnya tak boleh nak pilih sebab Sebab berendak. dua pun tak buat kan sebenarnya. Bukannya tak Oh, best faham. ni. Sebab dua-dua pun tak buat. Itulah tu. Ada lagi satu macam would you rather nak jadi versi terbaik diri sendiri tapi janji tinggal janji lepas tu rasa bersalah, atau nak enjoy dan buat hal sendiri tapi selalu ingatkan diri yang kau gagal tunaikan janji. Wah, apa ni? Macam deep. complicated je. Complicated. Dia tak ada dah yang simple-simple Cuba bagi prom. Would you rather bulan puasa fun? Okay, kita try. Okay, borak dulu. Okay, kita borak dulu. So lagi apa? Janji. Tapi itulah dalam pada bulan puasa ni yang dikatakan kita perlu berjaga peribadi kita, jaga perangai kita, kan, jaga hubungan kita. Tapi kadang-kadang itulah kita pun macam tergelincir dari landasan tersebut, kan. Jadi bersama-sama lah kita istiqamah dan kita reflect balik kehidupan kita. Dia macam minggu ni tadi macam havoc sikit, lepas tu tiba-tiba terlebih deep tak? Boleh tak kita pergi ke lebih fun sikit bulan puasa minggu kedua ni? Boleh. Tak, actually on that note lah, when you cakap people nak turn over a new leaf masa bulan Ramadan, sometimes I rasa some people betul, niat dia betul, but some people macam fake. So that's why I tak berkenan sangat make that azam to turn over a new leaf or anything, because you maintain je lah. Kan, just maybe kurangkan what you do yang tak elok sangat ke Dengar something. tu, Munah. Tapi there are some people you meet bulan Ramadan tiba-tiba dia alim. Tiba-tiba And then- bukan serban. Tiba-tiba Faham, serban, janggut panjang. Tapi cepat tumbuh lepas jambut. raya Kembali. So macam okay. Faham. Betul. Yeah, that's very true lah. That's a good reflection because yelah, takkanlah bulan puasa je kau nak jadi baik. Betul. Habis tu bulan lain tak payah jadi. Maksudnya bukanlah bulan puasa jadi setan. Maksudnya kalau kau setan level 18 di bulan bukan bulan puasa, di bulan puasa tu turun lah jadi 16 ke. Kan, janganlah tiba-tiba jadi malaikat walaupun Betul. bukan. One practice I came across lah, macam lah, if you betul niat nak elokkan diri, macam bila masuk bulan puasa tu, you pick one attribute yang you nak fix. So a simple or the first step orang selalu ambil is time management. So macam let's say dia berazam for bulan puasa tu, I nak solat on time, subuh, zuhur, asar all on time. And then that's something that you can actually carry forward, kan? You build the habit over bulan puasa. If you not drastically change 180 masa bulan puasa, and then when real life comes back, Dah tak buat. dah buat. So what's the point, kan? Kan, ada dah jumpa dah ke tu yang tu? Sedang. Sedang. Okay. Oh, tapi I nak cerita janji tinggal janji satu. Okey, boleh. Sebab I think I pernah cerita juga, family tradition kita orang jarang buka puasa nasi. So nasi normally kita akan makan after tarawih, macam for morih baru kita makan nasi. So ada this one time my mom macam okay, janji kali ni kita kena makan, kita kena cari something nasi for the sake of buka puasa. Nasi ayam ke nasi ke, tapi dengan kita orang tak makan nasi. Dan sehingga hari ni masih tinggal janji lagi. Kalau beli pun kita orang akan simpan after tarawih for morih. Maksudnya berbuka masa Walaupun belum. hidang lah nasi tu macam mana pun. Ini janji yang baik. Walaupun macam adik I macam nak makan nasi dah, tapi bila dah dapat kuih, nugget, roti john ke apa-apa ke, mutabak, nasi tu macam kejap lah adik kenyang lah, nanti lah makan lah lepas tarawih. Sampai ke sudah. Walaupun macam ibu dia kata okay, janji buka puasa nasi. Okay, Tak. janji Tinggal. tidak sampai hari ini sebab kita tak tahu kenapa.
No, I think on the other side, there's also that janji tahun ni buka puasa tak nak makan nasi. Tak nak makan berat. Tak nak makan berat, nak makan ringan-ringan je. Janji yang family dia tu, dia dah lah duduk sebelah aku kan. Macam tak boleh relate langsung. Tak boleh langsung. Langsung tak boleh. Kan? Kita jadi yang terbalik. Ya, betul. Nak makan kuih je. Kuih. Katanya Kuih pun memang kalau nak kuih. makan kuih setalam. Ya, betul. Dia tak adanya Dia macam tak ada satu kenyang, tak. tunggu dululah kejap lagi. Tidak. Tidak. Mungkin betul lah tak makan nasi. Betul. Makan pizza. Makan mie. Spaghetti. Spaghetti. Betul. Shawarma 3. Dia macam tak boleh relate. Tak boleh. I think another janji tinggal janji. I think ada dua. Satu lagi yang I teringat. Satu, peniaga yang janji tak berniaga jual karipap angin. Setiap tahun ada je yang dia jual. Dan juga lagi satu, peniaga yang setiap tahun menjual makanan yang tak sedap. I think off late I think starting from after MCO kot, there's always gonna be that saying yang tolonglah kalau tak pandai masak jangan berniaga. Nani buat that VO. So every year orang akan pakai benda tu. Kalau tak pandai masak jangan berniaga, jangan anaya orang-orang berpuasa. Kita ni semua lalu dekat bazar tu, sudah betul terliur. Sekali dah berbuka, dah makan. Astaghfirullahalazim. Mengucaplah dia. Kan, itu adalah I think that's a different point of view lah kan. Setiap tahun kononnya janji jual yang elok kan, yang bagus kan, sama je tiap tahun kan. What would be your prediction about makanan viral for Bazaar this year? Makanan viral tahun ini I think would be something that has got to do with dumpling kot. Dumpling. Sebab at one time I think before puasa ni, it was viral dumpling, lasagna, dumpling, things that they olah from dumpling. Maybe that is one of the viral thing kot. Tak jumpa lagi ke yang itu? Jap, tengah ada lagi. Itu I punya prediction lah. Mine is again I think cheese lagi kot. Cheese. Benda yang bercheese. Benda tak yang boleh bercheese tak boleh berpisah. Still akan ada orang akan beratur ramai dekat stok. Bukan tak sedap tau. Dia bukan tak sedap, cuma rasanya macam kalau TTDI, siapa-siapa yang pernah pergi TTDI, korang akan jumpa stall yang jual mac and cheese, yang cheese dalam cheese besar bulat tu. Mesti orang akan beratur beratur. So nanti tengoklah dekat Bazar Ramadan kejap lagi. Kita kan dah 2 minggu puasa. Ya, betul. Tengoklah Siapa apa belum pernah pergi, makanannya. cuba try. Cuba try pergi TTDI. Yang saya tahu TTDI lah. Yang tempat lain tak ada. Tak tahu Tapi lah. banyak lah cheese diolah dengan macam pisang cheese. Benda dah lama, tapi still bulan puasa cheese tu dia akan macam jadi hype lain martabak sikit. cheese. Anything cheese. Cheese. Betul. Oh, sekarang dah ada ni keropok leko cheese. Betul dah lama dah. Itu dah lama. Oh, dah lama juga kan? Lama. Maybe macam keropok leko Terengganu tengok keropok leko cheese, dia macam apa benda? Sedap lah. What? Sedap. Sedap. Sama juga dengan kopok. Kopok kering. Otak-otak. Bukan kopok kering. Otak-otak cheese. Tapi dia tabur dengan cheese punya powder. No. Pergirik. Kalau cara ada yang sambal, yang pedas-pedas punya powder tu, kopok goreng tu, ni dia letak cheese. Sebagai IC11 aku rasa kita akan marah benda ni. Kita akan marah benda ni. Kopok keping makan dengan cheese. What? Kan. Nope. Dah ready? Dah. Okay, kita sekarang sampai ke segmen with Muna. Would you rather? Would you rather? Would you rather? Would you rather? Okay. With Muna. Okay, first. Would you rather? Mana tadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, buka puasa dalam hutan, dikelilingi pokok dan unggas, tapi makanan mewah penuh pinggan. Atau buka puasa kat hotel 5 star, tapi dihidangkan haiwan eksotik seperti kalajengking dan ular. What the? Damn. Buka puasa makan ulang. Tapi fancy hotel 5 star yang macam nak pergi air setan Jemanjang. I dulu boleh. I dalam hutan takut. Mungkin dalam hutan kita boleh pasang kemah ke, shoot kemah ke tepi sungai.
Nice. Sebab makanan mewah kot. Rela. Ya, daripada makan kalajengking. Kau tak pernah makan kalajengking, Dek? Kau pernah makan ke? Kalau pergi tu makanlah yang kita Sumpah. yang makan hujung-hujung yang goreng. Sumpah. Buat rasa-rasa jamu Patut je. pun dia bisa. Halin. Sebagai seorang yang tak suka duduk dalam hutan. Oh, you rather makan. Oh, shoot. Tidak juga. Tapi kita tengok keadaan Tak, no. lah. Mungkin Okay. betul lah like you said, you know, janji makanan sedap. So mungkin kita ada kemah ke apa ke, just for that day lah. Mungkin sekejap je lah. Mungkin sejam tu je lah aku relakan. Okay, sabar. Yang sebelah jangan jawab. At the end of the day, nanti dia jawab macam ni. Tak apalah, nanti I hantar kat you. I masakkan untuk you. Faham tak? Tapi aku dalam hutan. No, kalau you pergi hotel 5 star, you akan call Yang, I nak makan ni lah. Tapi you dalam hotel ni. Azim kan kerja. Atau kat rumah contoh. Yang, faham Oh, tak? ada ke option tu? Kalau ada option tu, of course lah I akan pilih yang itu. Laki you akan buat benda tu. Sebab laki you kan random. Demi you sanggup benda dalam api. Okay. Carry? Carry. Carry je. Aku carry. Sama macam jawapan Cik Alinu. Walaupun aku bukan manusia yang suka masuk hutan, tapi memikirkan nak makan ulos, Kalajengking. aku rela masuk hutan lah kot untuk Correct. makan yang sedap. Yeah. You? Boleh order lain tak? Tak boleh. Pilihan dia dua tu je. Dua tu je. Kau kena binatang eksotik lah. Okay, then maybe hutan kot. Yeah. Because jarang kan buka puasa kat hutan. Kita Okay. pernah lah. Yelah, Guna sendiri? Dia pula panjat gunung. Oh, biasa. juga. Oh, yalah sebab dia biasa hutan. Ya, Dia biasa. Orang-orang Dia hutan dengan binatang macam lebih tu kurang. Takkan tidak Macam monyet pun tak tahu ni siapa. Nasib baik dia buka next, puasa. Seterusnya. Would you rather berbuka sendiri tapi duduk atas trampolin, so semua makanan terbang sikit atau berbuka kat meja biasa tak bergerak tapi ada orang curi makanan engkau? Biar orang curi makan kot. Ya. Aku Yeah. tak pening makan atas trampolin, mak aku marah. Betul. I gayat. So no trampoline. I gemuk. No trampoline also. Sebab I rasa macam I tak suka, bukan tak suka berkongsi, macam I dah beli untuk I macam it's okay I makan atas trampolin walaupun macam gegar sikit. Tapi kan macam biasa Korang kan boleh macam tu. nampak dia Nampak macam tak? mana. No, kan biasa macam tu sikit. Okay. Puasa, Bulan puasa, bulan puasa, bulan Next puasa. question. I think last lah kot ada masa lagi. Okay, ada boleh Last. boleh dua lagi lah kalau ada dua yang best. Okay, would you rather makan lauk yang sama setiap hari 30 hari tapi lauk tu favourite kau, atau makan lauk yang berbeza tapi bukan favourite kau langsung? I dulu. Okay. Sebab I jenis kalau masak pun I akan masak banyak dan I akan makan makanan tu berhari-hari. Dan I tak ada masalah. Yang first. I first sama. Sebab I okay. As Lauk long as favourite benda tu I adalah favourite sambal lah. paru cukup. I think kalau for bulan puasa kena ada variety kot. Walaupun bukan favourite lah. Walaupun bukan that's favourite. why Tapi you your wife macam- tadi nak makan kalajengking, variety apa? Takkan tidak. Tapi macam it's like Yelah, bukan favourite doesn't mean tak sedap. Yeah. True. You get to try benda baru ke. Oh, I know. Kalau cari lagi dihidangnya aku durian, no. Betul. No. Same. No. It's better Cannot, for me cannot. makan apa favourite aku walaupun 30 hari. Betul. Falik? Now that you mention that. Because he mentioned durian, Vegetable. Vegetable. Dia bagi aku salad untuk berbuka. Tak, legit aku kat situ. Aku nak makan apa? Ni korek kruton, Kruton. telur. Kalau ada. Kalau memang tomato salad, I think Baby if corn. Tomato, buffalo mozzarella, olive oil. Best. He doesn't take I vegetables. don't eat vegetable, brother. Kan ada apa letak apa atas tu yang Azim buat muka ya. macam kacang punya betul? Bukan yang kecil-kecil tu, badam apa? Bijan. Bijan Aku makan bijan. Makan Kuih makan bijan. itu je yang dia boleh makan. So Okay, Kalau dia letak peanut okey lagi. Kalau letak bijan memang macam bijan je. Oh, disebabkan ada kemungkinan yang dia akan hidangkan sayur, mungkin aku go with the first option lah, makan my favourite food 30 hari boleh lah. You're Okay. picky with sayur I don't specific eat sayur or at all. langsung? Take sayur. Oh. Kenapa Tak suka. I mean okay, tak apalah, that's another story. Kids makan sayur anda. Okay kids.
Tak makan ke tak apa? You grow up your fine like me. vegetables. Okay. Okay, next. Okay, last one. Would you rather berbuka lauk sedap level 5-star hotel tapi kena makan guna tangan kiri sebab tangan kanan cedera, atau berbuka lauk biasa tapi boleh makan sambil tengok drama viral 3 episod? Of course lah yang second. Ulang balik apa Oh ni? ya, ulang balik. Okay, would you rather makan lauk semua sedap level 5 star tapi makan kena gunakan tangan kiri sebab tangan kanan cedera, atau makan lauk biasa tapi boleh makan sambil tengok drama viral? Ya, Oh, no. makan lauk biasa Makanan Same. sedap. sambil tengok cerita baru sambil tengok TV ataupun phone adalah benda nikmat ternikmat Correct. bagi orang yang bekerja. Okey, kejap bagi orang yang bekerja macam kita orang ni yang tak timing ada dia, masa langsung, ya, betul, yang tak ada nak masa tengok. langsung, itu adalah masa kita orang untuk betul-betul macam Catch up. me time. Correct. Tengok me time kita orang bukan nak pergi ini ni. Duduk makan, ada order makanan ataupun beli makanan, duduk tengok TV ataupun tengok phone dah. Betul. Itu dah. Itu betul. Dia yang akan menyakitkan hati kalau tak jumpa cerita apa nak tengok, nak kena scroll. Same. Tapi kau dah lapar, kau dah makan tau. By that time Dah you sejuk actually- lagi, dah sejuk tapi tak makan lagi. Ya, sakit hati sebab by that time dah tak ada masa. Nasib baik tak ada Itu sama. lunch break. Kalau kau ada lunch break agaknya dah habis pukul 2 dah. Ya. Betul. Makannya tidak, movie tak pilih. Betul. Bos datang, meeting pukul 2. Sebab selagi tak Selalu jumpa terjadi. movie ataupun cerita yang nak ditengok, tak akan makan benda tu. Ataupun kadang-kadang give up makan. Betul. Ujung-ujung makan aku tak tengok lah apa tak ni lah. dah hantar kau lah, aku lapar dah. Lepas tu ujung-ujung geram dengan diri sendiri. Betul. Korang? Korang? I pilih satu. I pun pilih satu. I pun pilih satu. Makan sedap punya pasal. Betul. Kan? Tangan kiri tak apa, pakailah Tak, sanitizer ke apa kita ke. kan kita kan nak jemput ustaz, nanti kita akan tanya, kalau tangan kanan cedera diharuskan ke menggunakan Boleh. tangan? Itu macam mana? So, okey, boleh. Engkau Tangan ditugaskan kiri menjadi pegang. ustaz sebab okey. kau pernah buat rancangan-rancangan agama. Okey, baik. Dia boleh, tapi sekarang ni would you rather pilihan Ah, dia. makanan sedap. So Yelah, Ya. tengok masing-masing TV pilihan. ataupun tengok phone sambil makan is the best. Tapi lauk biasa. Tak ada, itu pilihan dia. Kamu ni pun. I don't mind nasi putih, Budu. telur, budu, ulam. Oh, itu lebih daripada biasa. Itu lebih sedap daripada hotel 5 star. You ada satu question masa practice tadi yang would you rather Practice. rehearsal. Rehearsal. Boleh. Boleh lah. Boleh lah. okay. Yang you tanya apa? Would you rather buka seorang or ramai-ramai? Ada? Ada. Ada kan? Ada. Sebab tadi masa tanya off record, soalan tu lain. Ya, soalan off record pula. Itu soalan lain. Itu soalan lain. Bukan soalan tu. Sounded like that tu. Ya ke? Tak ada ke soalan Tak ni? ada. Soalan tu Okay. tak ada. Oh. Okay. Tu soalan tu tak tanya. Tapi kalau korang, Apa soalan dia? would you rather buka seorang-seorang atau Buka ramai? dia. Mestilah buka. Kalau ada pilihan, Ramai lah. dengan ramai-ramai lah. Tapi pernah je seorang. Dalam kereta Selalu je seorang dalam kereta sekarang berbuka. Tapi kalau seorang kenapa abang tak pergi masjid je? I mean, Atas jalan raya Oh, je, atas tengah jalan jam, raya. tak ada mana Okay, nak okay. tinggal kereta, nak parking kat situ. No. You can Tak ada handbrake. You can Kunci video call. kereta. Bukan dia macam ni sebab bulan puasa adalah sangat-sangat busy maksudnya daripada Shah Alam nak kena pergi ke KLCC, daripada KLCC nak kena pergi ke Kilang pula, daripada Kilang nak kena balik ke office, lepas tu nak, faham tak? So waktu untuk berhenti tu akan memakan masa untuk makan tu, so akan ambil masa, so macam nak sampai dekat satu tempat tu nanti susah, lambat sebab pukul 10 malam KLCC tutup. Office tutup. So nak tak nak kena terpaksa bergerak. Daripada KLCC ke Shah Alam normally buka puasa, kalau kita keluar pukul 4 pukul 5 petang, buka puasa memang dalam kereta. Confirm. If macam for me, if I'm stuck in KL pun, by some miracle kan, bila masuk azan buka puasa tu jalan clear. So I akan buka sikit dulu and then baru gerak, rather than pukul 5 stuck dalam jam sampai rumah pukul 7. Kan 2 jam dalam jam. Tunggu je time waktu buka puasa baru gerak. Faham. Ya, tapi soalan dia, would you rather berbuka seorang atau buka ramai-ramai, bukan buka dalam Oh jam. sorry. Off topic. I think personally, Dia seorang pun dia akan call wife dia. yeah, seorang pun. Dia Seorang. seorang pun dia akan busy dengan wife dia. Okay. Wife Tak dia akan semestinya teman she's otak juga. busy. Oh, I thought like macam contoh macam ni kan.
You dah makan? Macam tu. Tak ada. Oh, tak ada? We don't do that. Tak, tengok drama. Oh, tengok drama. Kita dah single. Kalau macam orang tu. tengok cara I video call, mungkin I lah yang kena maki. Kau ni tak boleh cakap elok-elok ke? Ya, betul. Dia laju Ya betul. Kadang-kadang aku risau Contoh? gaduh ke? Contoh. Tak, padahal cakap biasa je Cakap kan? biasa, dia cakap dia macam Bagi contoh. Ha? Bagi contoh the tone lah. The tone contoh tu macam tone. bergaduh. You bukanlah something like that lah, you know. Tapi kita tahu itu cara dia bercakap, bukan dia marah ke apa. Kadang-kadang orang utara ni macam ni lah, dia punya tone tu macam garang-garang Jumpa sikit. pula orang Terengganu yang sensitif kan. Dia, aku kok salah apa? Dia Padahal dia kita salahkan dia ke? biasa je. Ya. Okay. Okay. Kita sudah pun sampai ke penghujung. Thank you so much Azim. Thank you. Dan Thank Carrie. you so much, Carrie. Sama-sama. Sebelum kita Thank you. lepaskan Carrie, mungkin Again Carrie boleh for kongsi having lagi me. sekali kat mana nak Di mana dapatkan boleh dapatkan baju-baju cantik ni. kami. Masih ada masa lagi untuk Masih ada bagi masa lagi. Okay. Again, terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang dah support kita. Feedback daripada minggu yang lepas tu sangat banyak. Terima kasih banyak. Kepada sesiapa yang nak dapatkan baju tuan, korang boleh pergi ke Isetan KLCC level 3. Ini untuk offline Isetan KLCC level 3 ataupun kita punya HQ di Alam Avenue Shah Alam section 16. Di atas Kita punya kedai mamak. Betul, di atas kedai mamak Al Faizal. Kita ada sampai size 5XL, tapi 5XL kita ni dia punya cutting oversize, boleh muat sampai berat 165 kg. Okay, kalau korang tak sempat nak pergi tu, masih sempat lagi kalau korang nak beli online. Dekat online kita ada dekat TikTok, korang boleh search @Tuan by Teku Carry, dekat Shopee @Tuan by Teku Carry, dan juga kita punya official website www.tuan.asia. Kalau orang nak beli online, last cut off bila? Seminggu sebelum raya. Seminggu sebelum raya. Seminggu sebelum So, raya. next week lah. Next week sempat lagi. Next week sempat lagi. sekarang ni masih sempat lagi. Seminggu sebelum raya. Actually seminggu sebelum raya pun boleh je nak beli, tapi kita tak sarankan, takut korang punya baju raya tu tak sampai. Tapi kalau let's say korang beli baju raya, sebab macam kita cakap, kita punya fokus bukan hari raya pertama. Kalau korang dah ada baju raya untuk hari raya pertama tu, korang boleh beli. Masih boleh beli sebab akan sampai pada hari raya kedua, ketiga, empat, kelima. Macam tu lah. Okay. Thank you Okay. so much once again Gary. Sama-sama. Kerana Terima kasih lagi sudi sekali. menaja kami Menaja untuk 2 kami. episod di bulan Ramadan Alhamdulillah. ni. Terima kasih banyak korang. Semoga dimurahkan lagi rezeki. Amin. Amin, Semoga amin, terus amin. berkembang maju. Amin. Maju dan Business bukan terus badan. maju. Amin. Amin. Kan terus membina nama di Malaysia, Singapura, Amin. Brunei dan Indonesia, insyaAllah. Amin. 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 InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak Okay. korang. And thank you so much Azim as well for joining us untuk episod kali ini. You're welcome. Dan meringankan beban Alim. Beban. Beban. Kebebanan. Kebebanan. And also thank you again Simply Sandwiches for being the venue for our recording untuk kesekian kalinya. Dan come over kalau korang nak berbuka, nak moreh dan sebagainya di Simply Sandwiches ni. Dan juga kalau anda nak mendengar episod-episod yang lalu, anda nak juga tahu apa yang kita buat, boleh pergi ke mana Muna? www.maafcakap.com Ataupun laman sosial kami. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe, share dan interact kami, okay? Sampai kita berjumpa di episod yang akan datang. Selamat puasa. Bye. Bye.